Ayam berempah panas-panas, masak lemak cili api pun dah ada sekarang. Saya nak bungkus 5. Ya bang. Tak kisah campur ayam ni apa-apa pun boleh. Boleh. Sekejap Bang, Ya? saya nak 10 bang boleh bang? Boleh bang? Tapi nak bahagian per 10. Per 10? Boleh, abang tunggu kejap bang Asyik kuih. Banyak kaki ayam ni. Satu ayam 2 kaki ke 4 kaki ya. Ni aku cakap tu nasi kukus kecil ni. Assalamualaikum. Salam. Abang dengar aku ada menu baru Ada bang, macam biasa bang. Ayam berempah, Ayam berempah, keli berempah, ayam crispy, dengan ayam olek. Olek Tapi pun bang, ada. ada menu baru bang. Ada ni bang. Oh. Masak lemak cili pari bang. Yang ni abang dengar ada heboh-heboh tu. Betul bang. Masak lemak ni lain macam pekat. Bang, kau ada pekat. Tengok ayam goreng berempah dia pun dah terliur. Ni dia punya kuah ni asing ke macam mana? Abang nak kuah asing ke kau bungkus? Oh, dia dah asing? Kalau asing macam ni bang. Oh, dia asing macam ni. Dapat ni, ada sambal merah. Kalau macam tu abang nak kau curah atas kuah? Boleh bang. Aku suka yang banjir-banjir. Dia punya kuah kari, dia punya sambal. Dia letak kicap sikit. Lepas tu dengan sambal belacan dia. Nala. Tengok video pun dah terliur kan. Untuk masak lemak cili api, kau boleh bungkus asing tau. Tapi aku request untuk curah je atas tu. Barulah rasa. Kalau kena keli pun best kan. Garing. Memang puas hati lah kalau bungkus nasi kukus kecil dekat sini. Tak heran lah kalau customer dia ramai beratur. Baru ni bang. Baru sebulan 2 je dia buat masak lemak ni. Kalau tak datang memang rugi dah. Masak lemak dia pekat bang. Nampak? Nala tak nala. Yang penting puas hati. Staff dia semua baik-baik tau. Harga ada sini, tengok berbaloi tak berbaloi. Kalau kau nak datang sini senang je. Itu pasar borong Batu Berendam tu memang top dengan asam pedas dia tu. Jalan masuk sini. Kau nampak Eco Shop tu. Kedai dia betul-betul kat sini. Nasi kukus kecil. Air bang. Air.